perempuan sini lawa agak abang kan. Kita tengok. Tapi bang, dia lawa pun bukan test saya lah bang. Dia macam ganas tau sebenarnya perempuan bla-bla Europe ni kan. Dia kata orang kan, perempuan ni umpama kerak nasi tau, rendam-rendam macam kat restoran long tu. Oh, dia kena gendam dulu lembut. Oh. Itu. Tapi dia air muka dia orang sini memang sesuai lah dengan sejuk-sejuk beku kan. Itali lawa. Itali, Spain, Ukraine. Mantap kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lu lagi di YouTube channel SR Super Local. Okay guys, so sekarang kita dekat sini lebih kurang pukul, dekat Turki ni lah, lebih kurang pukul 7.30 pagi waktu sini. So guys, alhamdulillah suhu tak sejuk sangat. Lebih kurang pagi ni sejuk lah sikit, 16 darjah Celsius. So macam aku lagi stay, masih lagi dekat hotel ni. Aku tengah tunggu bas. Bas akan ambil kita pukul 8 pagi. So dekat sini aku ada nampak Volkswagen. Okay, ni dia Volkswagen Golf R. Golf R guys. Ni dia Golf R lah, dekat Turki. Mantap. So kereta-kereta yang aku jumpa yang ada kat Malaysia macam Mitsubishi tu, Triton, ni semua Toyota, van, Merc, Hyundai macam tunjuk semalam. Okay, tapi bukan kita nak cerita pasal kereta. Kita nak cerita pasal culture dekat sini. Nanti aku akan share dekat korang. Aku tunggu bas sampai dulu. Papa Roger brother. Alright, stay tune guys. Alright guys, so dah terang sikit. Jom aku bawa korang jalan dari sini. So dekat depan aku ni ada Volkswagen yang kalau tengok ada video viral yang pakai enjin RS3 tu kan. Ini lah model dia. Okay, memang unik. Dekat Malaysia tak ada rasa aku. Confirm tak ada. Okay, interior dalam dia pun lawa. Aku tak berani nak shoot detail lah. Volkswagen Candy nama dia. Okay, cantik gila bhai. Volkswagen Candy. Dalam dia macam ni lah. Macam 7R, macam MK8 sikit. So ni model baru rasa aku ni. Tapi memang lawa guys. Mencungap aku siapa naik bukit dah. Aduh. Sorry, dia punya suhu dekat sini sekarang 14 guys. Okay, ni lah hotel dia daripada jauh. Okay. Ni bangunan dia. Okay, kau boleh tengok tu ada kedai. Dia orang kat sini makan roti guys. Apa terbuka baju aku ni? Tak senonoh lah. Aku kat sini macam ustaz sikit lah, pakai kurta guys. Dia orang kat sini makan roti, sayur-sayur. Kalau untuk aku nak diet tu memang bagus. Tapi manisan banyak. So kat depan aku ni ada lagi kereta Doblo Fiat guys. Ini pun model aku first time tengok. Tak pernah tengok pun sebelum ni. Tapi serius lah, sedap gila guys kat sini. Okey dia, ini dia bas yang kita akan naik untuk pergi ke Gaburia dengan Sofia, tak salah aku lah. Okey, kita akan naik bas ni guys. Okey guys, bawah tu ada satu jambatan agak pelik. Tak tahu jambatan ke benteng. Okey, bukit-bukit dia sini. Dah nampak lah view dia sikit. Semalam kita sampai malam tak nampak. Alright guys, so ni dia Hotel Hilton dekat Istanbul. Okey, Istanbul. Okey, kita dekat Istanbul guys. Mantap guys, jom kita tengok kereta-kereta kat sini. Kita jumpa Tesla, kita jumpa kereta apa benda tu. Okay. Banyak kereta-kereta yang ada dekat Malaysia juga ada kat sini. Volkswagen tu tak ada guys. Pelik. Wagon panjang. Besar agak mall dia ni daripada belakang guys. Okay.
Langit kat sini lain lah. Biru dia. Tengok burung-burung. Ini burung. Tapi memang best guys. Aku akan bawa korang tengok tempat yang best-best je, okay? Kon stay tune. Ni perjalanan ni ambil masa lebih kurang 3 ke 4 jam. Kita akan pergi ke Bulgaria dengan Sofia. Okay? Tapi cantik lah view dia guys. Sebab matahari tu dekat belakang. Dia suluh ke sini terang tau guys. So nampak dia macam bas ni pula cermin dia memang besar. Mantap lah. Okay guys, so ni dia rumah-rumah dekat atas bukit ni guys. Kau nampak tak? Aku zoom ni ya. Yeah, tu dia guys. Gunung Ganang dia memang nice. Okay guys, tu kincah angin dia. Nampak tak? Kat atas tu ada rumah. Nampak tak? Cantik gila. So dekat sana ada laut guys. Oh memang nice. Okay guys, aku sebenarnya first time sampai dekat Turki ni lah. So aku rasa dia punya view dekat sini memang cantik. Tenang-tenang, chill-chill. So sepanjang perjalanan ni nanti aku akan shoot yang mana ada tempat best untuk korang lihat. Sampailah aku sampai ke destination yang aku nak pergi tu. So kita dah sampai dekat satu stop center. Okay, Greece in interest apa benda lah. Macam tu lah. Okay, kita dah sampai dekat stop center. Okay, kalau dekat Malaysia ni kira macam R&R lah. Okay, R&R. So guys, tu towing dia. Nampak pelik kan towing dia. Lori towing dia macam van. Lepas tu jadi towing. Nampak guys? Okay. So sekarang suhu dekat sini lebih kurang 16 lah. 16 darjah Celsius. Ni kereta apa guys warna putih ni, aku tak sure. I'm not sure. Macam Toyota kot. Macam Toyota Magnan, aku tak tahulah. Ni lah. Okay, toilet dia dekat mana? Aku macam nak pergi buang air. Kucing kat sini lawa tau, dia orang cakap. Wah, nampak gemuknya. Ni bukan Oyen ini Oyen Turki tau. Ya, comelnya. Bulu kau lain macam lah. Kita jumpa Turki. Manja. Bulgaria macam tu lah. Apa nama? Aku dah lupa dah. Di negara lain kita kena cop pasport juga, tak silap aku lah. Aku tak pernah pergi. So hari ni kita akan keluar daripada Turki. Kita akan pergi ke sana guys. Alright. Mantap. Ni tempat di R&R dia guys. Okay, cun. Let's go. Okay, ni memperkenalkan aku punya brother ni. Siapa nama bang? Kimi, salam. So Kimi ni akan bawa kita jalan-jalan pergi Bulgaria lah hari ni, InsyaAllah. Yang pasal tulisan tu tadi bang, apa benda bang sebenarnya? Tulisan dia nampak macam Rusia tau. Tulisan ni tulisan Bulgarian. Dia Cyrillic, daripada perkataan Cyrillic ni. Cyrillic ni dia asal-usul dari perkataan yang diguna pakai oleh Rusia, Mongolian dan beberapa negara Tan yang lain, Kyrgyzstan apa semua tu. Dia asal daripada tulisan ni lah dia, tulisannya. Betul lah, aku sampai semalam aku cakap, ni kat Rusia ke dia? Dia sebenarnya Bulgarian. Macam driver kita kan, driver kita adalah Bulgarian. Okay. So tulisan yang macam ni asal daripada Bulgaria lah. So kita akan pergi insyaAllah ini. Lagi guys, so sekarang kita dah berhenti 2 kali. Yang tadi tempat pertama. Sekarang kita dekat Novostar Complex Hotel. So ni kira R&R juga dekat sini guys. So tu bas kita parking kat sana. Dan dekat sini ada gambar Tugu, orang cakap apa? Singa.
So nama pam minyak dia tu lah K-Doyle. K-Doyle. Okay. So ni ke tepi highway dia guys. Kat sana ada juga pam minyak. Nama dia Sumtech. Korang nampak tak? So suhu dekat sini lebih kurang sekarang ada. Suhu dekat sini lebih kurang. Laju-laju gila juga lori kat sini oi. Suhu lebih kurang 16, 17 macam tu lah. Okay, kita berhenti tadi. So dekat sini kita berhenti lama. Dan dia cakap memang law untuk driver rehat setengah jam. So aku dah banyak masa sebenarnya kat sini setengah jam. Aku tak tahu nak bawa korang pergi mana sebenarnya. Sebab hentian dia ni macam kecil, tak ada apa pun. Tapi jomlah kita berjalan. Okay, aku akan tour lah tempat ni lah. Kita berjalan. So dekat depan aku ni kita ada Mitsubishi. Ni tempat tuang minyak diesel ni guys. Ni kuantum apa aku tak sure. Ni kita ada sebiji kereta Mitsubishi apa aku tak sure. Tak sure, dia macam pick up lah. Rasa aku kat Malaysia ada kot. Dan aku cakap kau sepanjang-panjang jalan semua rumput hijau macam ni. Cantik gila bai. Kau tengok dekat seberang sana tu, tanah dia walaupun rata, tapi rumput dia hijau-hijau gila, cantik lah. Aku cakap lu. Lepas tu inilah rupa minyak dia. Minyak dia 1 liter berapa aku tak sure. Cuba kita pergi tengok kejap minyak dekat sini harga dia. Value liter 8619. Aku tak reti sangat guys. Tapi lebih kurang macam tu lah. Okay, harga minyak dia. Okay, jom kita tengok apa ada kat dalam. Tengok diorang tadi semua masuk dalam. So aku nak tahu juga apa ada dekat dalam tu. Tapi sedap lah. Dia punya sejuk tu macam sejuk. Ni aku pakai baju kurta tau guys. Okay, baju kurta dengan seluar macam ni aku guna. Okay, cuma dekat dalam ni ada lonjon sebab tempat sejuk. Aku tak sure kat Bulgaria tu berapa suhu dia. So jom kita masuk dalam tengok ada apa. Okay, ni dia. Dalam ni ada mandisan lah. Ada restoran. Ada restoran, ada kuih-kuih, manis-manisan. Okey. Mantap. Ada manis-manisan. Sedap habis diet aku ni baik. Okey, ada kurma. Tapi kurma dia pelik lah asal macam ni lah. Dia macam coklat dah petak dalam dia. Ni lah produk-produk sana guys. Yang kita tak pernah jumpa. Shampoo mandi dia, platin, barang-barang makeup perempuan, kacang-kacang. Kacang-kacang. Dia punya kuaci kat sini besar-besar lah guys. Okay, lepas tu ada oil. Ada minyak hitam. Minyak hitam dia brand macam ni bro. Okay, kita masuk sini tengok. Sini tak ada apa guys. Banyak tapawai je. Tak ada apa kat sini. Okay, tu je lah. Tapi sepanjang-panjang jalan aku nak share dengan korang tanah diorang memang luas. Lepas tu rumput hijau macam rumput kapet tau. Memang lawa lah highway ni. Kalau lah Malaysia macam ni kan. Lepas tu dia tak panas tau. Panas-panas dia lag-lag macam ni je tau. Memang best guys.
Alright guys, so ni ada jumpa apa? Mr. Potato Nak juga rasa Mr. Potato Turki. Sekali tengok made in Malaysia lah brother. Tapi rasa dia sedap lah. Lepas tu ada beli ni apa? Buah pear dia guys. Besar man. Rasa tak tahu lagi sedap ke tak sedap, tapi memang besar. Okey, alhamdulillah guys, kita dah pun lepas ke Bulgaria. Okey, ni adalah custom dia. Kita pergi cop pasport tadi. Ni custom dia guys. Okey. Nampak tak? Ni lori-lori dia. Cakap Singapura pula kan. Tapi sini diorang cakap sekarang musim hujan guys. So nanti sampai tempat yang diorang bawa ni, kita tengok guys. Pack my dreams in a tattered bag. Sunrise paints the world in drag. Wheels roll fast, no turning back. Every mile's a brand new track. The road hums low, a secret song. Every corner asks where you belong. I'm chasing skies, wide and free. Mountains, oceans calling me. No map, no plan, just let. Alright guys, so aku dah sampai dekat, tak tahu dekat Pekan ke benda ke, tapi dah masuk lah kawasan dia ni. Dan satu benda aku perasan dekat sini guys, rumput liar kalau dekat Malaysia tu orang panggil rumput kebau kan. Kat sini rumput dia memang rumput kapet lah guys. Aku tak ada nampak pun satu rumput kebau tu. Rumput dia memang lawa, rumput liar dia memang rumput kapet. Itulah beza dia. Awet Rusia pula. Awet Bulgari, OMV pemiak dia. Okay. Ni kedai-kedai dia. Tulisan semua macam tulisan Rusia guys sini. Okay, ni EKO pula pemiak dia. Towing dia pun pelik-pelik lah. Tu. Dah nampak sekarang musim luruh. Nampak lah guys, pokok-pokok dia start kuning kan. Ya, ini makam Kristian tak salah aku. Pokok-pokok dia lawa guys. Biasa tengok dalam movie je kan. Nampak tak kubur tu, daun-daun dia, dia punya culture dia lain sikit lah. Kita tengok dia punya vibe, dia punya tempat dia kan. Nampak pokok dia guys. Zoom dekat sikit lah. Kuning-kuning tu kan. Kat sini suhu dah sejuk guys. Kau boleh tengok orang jalan tu semua pakai baju sejuk. Dekat sini dah 14 aku tengok. Semua dah pakai baju-baju yang sejuk lah. Aku sekarang still pakai baju kurta aku ni. Okay. Baju kurta aku ni kan. So sekejap lagi aku dah bawa baju sejuk tu. 15 kan dekat sini dah turun, dah naik sikit 15. Cuma aku tak sure 15 kat sini sejuk dia macam mana. Sebab aku tengok orang-orang kat sini contoh aku zoom dekat kita tengok tu, semua pakai baju-baju sejuk kan. So memang sejuk cerita dia. Ini tempat-tempat dia, bangunan-bangunan dia. So aku pun first time datang sini nak share dengan korang lah. Kita sama-sama enjoy lah tengok orang lain punya negara. Okey. Kat sini banyak Mercedes. Okey. Nampak tulisan dia guys. Tu. Kan kedai-kedai dia orang kan. Traffic light dia, jalan sini aku tak sure lah jalan dia macam mana. Sebab aku tak duduk ke depan ni, tak tahu.
cantik bangunan dia guys sini. Ni dah nampak lah lebih pada Europe lah. Memang kat Europe pun. Okay, nampak taman permainan dia kan. Kereta-kereta dia orang. Ford Fiesta mat. Volkswagen MK5, Skoda, BMW. Dua pintu baik. Aduh, kamera aku ni buat hal lah. Okey, kau layan je. Nampak tak? Mina-mina sini kan. Nenek-nenek. Semua pakai baju sejuk lah sini guys. Memang sejuk lah. Daun dulu banyak gila. Memang musim daun dulu lah guys ni. Okey guys. Sini tapi kucing kat sini memang gemuk-gemuk lah guys. Macam aku gemuk. Ni rumah-rumah flat diorang ni. Tak tahu bas ni masuk kat sini mungkin nak berhenti makan dekat sini ke. Tapi ni lah kereta-kereta dia, kau boleh tengok tak. Tu BMW, Volkswagen. Okay, Volkswagen Wagon. Kan. Aku first time lah pergi bahagian-bahagian Eropah ni. Tapi memang lain guys. Memang lain dia punya view dia, dia punya pencahayaan dia memang lain. Okay, dia orang dah sampai, semua nak turun. Pergi mana aku tak sure. Tapi jom kita turun guys. Alright guys, so dia orang pakai sweater, orang sini pun pakai, so aku kena pakai lah. Takut juga kan. Ni pasal daun tu guys. Sepanjang-panjang jalan ini daun liau dia orang. Nampak tak guys? Betul-betul hijau macam rumput kapit. So sekarang aku dah dekat Bulgaria. Kita dekat Bulgaria. Sekarang kita berada di kedai Shrek. Yes. So tadi nampak sebiji kereta. Kereta apa lah? Kereta tu ada dekat Malaysia tau. Aku tak tahu dalam video ni tadi nampak ke tak nampak. Not sure. Tapi jom kita tengok apa makanan ada dekat sini. Tapi inilah tempat dia. Okay, jom let's go guys. Ni bukan pokok tiruan ni. Ni memang pokok betul guys. Alright guys, so ni dia makanan dia. Okay, ada 2 daging. Roti ni bapak lembut gila. Ada kentang dengan sayur lah, tomato dengan ni guys. So makan dulu mantap. Ataupun sudah makan, dah kenyang alhamdulillah. Kan ni aku dekat kawasan sini lah. Kalau kau tengok dekat belakang ni ada flat-flat diorang. Okay, kawasan diorang, flat-flat diorang, kereta-kereta diorang. Agak unik je lah tempat diorang ni. Okay, boleh tengok. Sini macam tempat-tempat mafia ada ke aku ni. Abang kan? Betul tak? Kan? Kita tengok tempat ni macam tempat-tempat yang macam something wrong kan? Ganas-ganas orang-orang dia. Kita tengok kat dinding tu kan. Dah macam kat Amerika lah aku rasa sini. Dah macam kat Amerika. Doa yang baik-baik je, okay? Okay guys, stay tune. Aku akan bawa korang tempat next. Alright guys, so kita dah nak masuk ke bus. Ni ada signboard. Signboard apa aku tak tahu dia tulis apa Ni tulisan dia. Tapi vibe dia macam ni lah. Kalau kita jalan
Pokok-pokok kuning. Sejuk dia tadi tak seberapa. Kan aku cakap tadi kan, tengok orang dia dah start pakai baju sejuk kan. Makin lama kau duduk luar kan, makin sejuk mat. Tak boleh tahan mat. Jom, kita naik bas dulu. Right guys, so tu dia. Okay, dia punya bangunan dia lawa gila guys. Right, memang cantik. Ni macam dia punya dataran lah guys. Lepak-lepak. Aku tak tahu lah nama dia apa ni. Aku main terjah je ni guys. Main terjah je. Ada KFC. Tapi ni cantik lah guys. Ni memang cantik. Masih meneruskan perjalanan lagi ni. Penat doh. Happy Gambling Hall. Gambling tu maknanya kedai judi kan? Yelah, slot, sport bar. Ya guys, ni. Ada kedai judi kat sini Gambling lain macam. Cantik bangunan dia. Aku lately ni mata aku sebelah kiri ke kanan dah kena macam gabun dekat tau. Aku tak boleh tengok skrin lama. Tengok skrin lama je mata aku macam tak best. Kalau tak tengok skrin okey. Kena tengok benda-benda yang indah. Banyak benda-benda yang indah kat sini. Faham lah kan? Tapi tak berani nak tengok lama. Takut tempat orang jadi hal pisang. Bos, apa nama tempat ni? Ini kita sekarang ni dekat Bandar Plovdiv. Bandar Plovdiv. Plovdiv. Okey. So diorang shopping semua kat sini diorang cakap tu. Okey, mantap. Alright guys, so ni dia tempat sejarah dia. Tempat zaman orang dulu buat apa? Opera. Aku tak tahulah. Okey, so ni bangunan dia. Agak penat guys berjalan. Penat bro. So ni dia bangunan dia juga. Okay, korang tengoklah guys. Aku dah penat dah mencungap ni. Dah baik-baik lah. Dah 3 kali 4 kali berhenti ni. Pisang pula dia. Tapi tempat ni memang cantik lah. Dia kalau cantik datang relax dia cantik. Kalau penat macam ni memang wow. Memang pisang. Kat mana kak dia punya ni? Oh okey. Oyen. Oyen masuk friend. Comelnya kau. Miau. Marah tak? Takut nak pegang kau. Okey, jom let's go guys. Cantik gila guys tempat ni dengan pokok dia. Serius lah. Naik atas ni. Okey, kat sini dia punya surau dia. Masjid lama ni. Masya Allah, penatnya guys. Aku tak sempat nak rekod tadi dekat dalam. Pisang. Tak berapa sejuk. Aku pakai lonjon dalam. So dia basah tau. Depan tu cantik lah guys. So aku tak tahu dia orang nak pergi mana. Sebenarnya kat sini dah gelap tau. Aku adjust kamera ni bagi dia terang sikit supaya tak pecah. Sebenarnya kat sini dah nak start gelap. Pukul 3 dekat sana. Pukul kat Malaysia sekarang pukul 9 lebih macam tu lah. 9 lebih malam. Okay guys, jom kita jalan lagi. Tak nak jadi tour guide je. Alright guys, so jom kita berjalan dekat area sinilah. Sebab nak balik kan nak kena patah sana balik jalan kaki. Jauh. Pisang. So depan ni macam ni lah guys. Okay. Cantik ambil gambar. Tapi mata aku silau lah guys. Memang cantik.
Alright guys, so ni kedai aku tak tahu kedai apa. Macam kedai ahli sihir ni. Okay, cantik gila. Atas tu ada siapa tu? Okay. Ni dah gelap lah guys, dah malam lah. Oh, lawa kedai dia. Dalam ni jual gula-gula lah. Aku diet apa nak dimakan dengan gula-gula. Aku orang Malaysia lah brother. Orang sini semua pakai ni. Aku tak boleh, aku panas berpeluh. Aku nak buka baju, aku pakai sebelah je. Sebelah lagi tak pakai brother. Tapi awik Europe ni suka kau lawa-lawa tu. Tapi bukan test aku lah. Aku tak suka awik-awik apa, belah-belah lu macam-macam Mat Salleh ni. Besar-besar, ganas. Cantik macam mana pun tak suka. Asia juga mantap. Oh guys, aku tinggal seorang-seorang je ni. Duduk kejap, tak ada orang. Betul dah gelap guys. Okay, ramai gila orang. Dan dekat sini, aku tanyalah tour guide tu tadi kan, bang boleh ke isap okok kat sini? Kat sini dia cakap, kau nak isap apa pun isap je lah. Ha? Hijau pun boleh isap. Cakap tak peranjak aku. Dia cakap kat sini, tengah jalan boleh isap apa-apa je. Tapi pengalaman aku lah guys, aku share lah. Tapi baru hari ni, kita ada banyak tempat lagi nak pergi kan. Pengalaman aku, trip yang ke Jepun tu dengan trip yang ke sini, aku rasa lah dia memang satu benda yang berbeza. Tapi aku rasa macam Jepun lagi best. Buat masa ni lah, Jepun lagi best buat masa ni. Tapi tak tahu lagi berapa hari kita nak pergi banyak tempat lagi. Dan lepas ni aku akan bergerak naik bas. Kita bergerak ke Sofia aku nak tanya korang, Sofia ambil masa dekat 2 jam juga perjalanan tu untuk ke sana. 2 jam lagi dalam bas. Memang dalam bas je lah aku. Kat belakang tu lawa bro. Teruskan perjalanan. Ni adalah view malam ni guys, H&M. Tapi suhu dia tadi dia cakap 14 lah. 14 tak cukup kebal lah. Saya bukan cakap belagak lah, tapi panas lah. Kalau jalan macam ni aku still berpeluh lagi. Sebab aku dah biasa dengan negatif. Ni kalau cakap belah-belah ni selain berbadak je yang cakap. Okay guys, so dekat sebelah aku ni ada aku punya brother. Umur dia sikit berkurang bapak aku. Tua sikit lagi Tua sikit. Handsome tak? So bang, siapa nama bang? Saya Kadri. Kadri. Steady bang Okey. Oh brother ni jalan kan, aku pun koyak. Umur 62 loh. 62 guys. Bang, share sikit, memang selalu pergi travel lah? Setiap bulan, ni setakat ni bulan Oktober Pak Bara, bulan awal November saya masuk Betong. Betong Thailand. Betong Thailand. Masak tak? Masak potong kuku habis. Siapa nak potong kuku kita? Oh kan? Brother ni dia dah bujang sekarang kan? Rumah dia dah meninggal. So bujang lah bang Bujang. Berjalan je lah. Ambil peluang. Belum ada. Belum ada yang tak kasih jalan. Jalan dulu. Ada sakit, berdemam ke apa, susah. Gunakanlah. Gunakanlah peluang yang ada. Tapi betul lah bang, kalau duit ada pun kan, tapi tak pergi dulu. Abang kaki berjalan tak sebelum ni? Saya start 2010 saya pergi China dan rata-rata. Masa tu arwah orang rumah dah ada lagi? Masih ada. Masih ada lah. Masih dengan malah jalan. Okey. Sekarang teruskan lagi lah. InsyaAllah. Yang belum saya pergi lagi Scandinavian dengan Central Europe. Okey, saya nak abang share lah bang kan. Banyak-banyak tempat abang pergi lah. Negara mana abang rasa memang best, rasa nak pergi lagi? Saya Turki, tapi tempat tu Istanbul je. Saya nak pergi mancing ikan kat situ. Ya, saya kaki mancing. Ya, kaki pancing saya. Oh, ya ke bang? Ikan apa ada? Saya kalau saya tunjuk gambar pada Along, terkejut loh. 11 kilo, 12 kilo yang dapat tu. Mancing laut? Mancing laut pergi. Rumah rakit pun pergi, tapi rumah rakit laut lah, macam di Kukup. Kat Turki bang Bukan di Turki, belum dapat lagi. Pancingnya tak ada. Mancing minah Turki kot.
Tapi perempuan sini lawa agak abang kan. Kita tengok. Tapi bang, dia lawa pun bukan test saya lah bang. Dia macam ganas tau sebenarnya perempuan bla-bla Europe ni kan. Dia kata orang kan, perempuan ni umpama kerak nasi tau, rendam-rendam macam kat restoran long tu. Oh, dia kena gendam dulu lembut. Oh. Itu. Betul orang lama. Oh, dia memang mula keras kan. Ya. Tapi dia air muka dia orang sini memang sesuai lah dengan sejuk-sejuk beku kan. Ya faham je bang. Tapi dia panas sikit cair lah dia. Panas perempuan tak cair. Tapi ni memang best bang. Ni memang best. Aduh, Johor memang orang Melaka tak jadi apa lah. Kan kalau jumpa. Tapi abang cakap tu betul lah bang. Kena tu? Dengan dia punya cuaca dia sejuk-sejuk beku ni muka dia orang banget. Kalau kita tengok yang beku lagi, muka beku lagi orang Belanda. Orang Belanda muka memang lawa keras. Lawa bang. Tak lawa lah saya tengok. Tapi kalau tapi orang Itali. Macam mana? Itali lawa. Itali, Spain, Ukraine. Mantap kan? Nanti kita tengok esok. Besok kita nak pergi mana bang? Saya. Abang pergi mana? Apa lagi? Kawan-kawan orang sana. Sekarang apa nak malam ni? Oh iya ke? Janji ada lah. Saya ada kawan sahabat perempuan orang. Dekat orang mana? Bulgaria. Wah bang, dia berapa umur bayar abang? Tak. Buat apa nak bangsa kalau dia sakit lutut, sakit apa. Susah. Berapa umur dia? Apa? 35. Wih, muda lagi tu. Awak ingat saya tua bang, ke? saya join abang lah malam ni. Terus berada. Ada tak kawan-kawan dia ke bang? Tak ada. Saya tak tahulah. Tapi tu kawan saya, bukan mata air, bukan. Oh. Saya nak, tapi orang sini abang berkomunikasi dengan dia bahasa Inggeris lah. Bahasa Inggeris. Okey. Kalau tak kerti pun tak apa long. Pak Ngah ni ada. Pak Google ada kan. Tapi saya nak juga try bang kat sini. Tapi macam takut abang tempat orang. Ya ke? Dia ada petua tak bang? Petua tu tak ada lah. Muka nak kena manis. Macam tu cakap nak kena lembut. Saya dah cukup manis dah ni. Boleh. Jangan kencing manis sudah lo. Muka manis tak apa. Naik ke muka tak apa. Jangan turun ke kaki. Ya. Allah baik bang. Thank you bang atas share bang Tak apa. Kita saja. Kerak-kerak nasi bang Kena gendam dulu. Baru lembut. Mantap. Ayat tu korang kena ingat guys. Memang mantap. Alright guys. So ni lah suasana malam dekat sini guys. Okay. Tapi sumpah cakap engkau, aku koyak. Ya. Aku macam nak pergi hitam. Dia pening lah kepala. Alright guys. So ni dia. Okay. Kita dekat dalam ni. Cantik lampu dia. Korang nampak macam warna putih kan. Tapi dia warna kuning tau. Lawa sebenarnya. Dia tak sama dengan kita punya dalam. Lawa pula. Awek tu pandang-pandang aku lah. Muka dia cakap muka macam orang asli mana kan. Dia orang kat sini tengok orang macam aku pelik. Dia orang datang negara kita tengok dia orang kan. Kulit putih melepak. Oh lama daging dia. Daging dia menarik bray. Nampak tu. Saji mulut. Berkabus. Sejuk guys. Aku jalan dah paling slow ni. Ni lah sejarah dia. Yang dekat bawah ni tapak ni guys. Okay, yang aku tunjuk tadi ni lah. Aku tak tahu dia tulis apa. Korang faham ke tak faham? Ni bahasa Rusia ni. Sini ada. Okay. Dah agora sekian, terima kasih habis. Oh, ni tersampar dia. Orang sini guys, badan dia besar-besar tau. Nak buat hal takut kan, salah usia kan, dia panggil babang dia ke bapak dia. Pisang. Tapi lawa lah batu-batu ni guys. Aku tak larang nak turun sebenarnya. Lawa gila. Jom kita jalan lagi. Korang tengok muka aku je lah. Budak tu comel saya pandang aku.
Diorang ni anak diorang kecil-kecil pun dah cantik lah. Dah macam teddy bear lah. Teddy bear tu aku dah baby seorang ni. Dah gila ni. Dah gila. Ni tempat dia. Tapi kan, kalau ada bajet lebih lah. Macam aku ni tak ada duit kan, orang susah. Tak adalah susah sangat dapat pergi berjalan macam ni. Okey lah. Yang ni aku ikut package. So masa kita unlimited semua. Macam kat Jepun hari tu aku jadi tour guide pun sama juga. Tapi kalau ada rezeki lebih, pergi private kan, best gila. Parking dekat. Tak ada macam aku nak menapak jauh-jauh gila jalan. Bagai nak cabut kepala lutut korang kan, santai je. So ni guys, kat depan ni nampak van-van dia orang. Lawa gila siap van ni. Ni otai kita mbak. Otai lagi mbak. Lawa gila van ni duk. Uish. Ni Volkswagen apa aku tak sure. Okay, kereta ni kita kat Malaysia pun ada. Okay, ni kita tengah tunggu bas. Last view kat sini memang cantik bro. Memang terbaik. Di bawah ni highway tau. Okay, lalu kereta tempat bersejarah tu kat sana. Aku pun tak adjust lah kamera aku. Nampak macam berkabur sangat kan guys. Dah tak kuasa aku nak adjust lah. So nanti guys, stay tune. Besok aku akan bawa korang tempat yang best juga. Okay, cuma malam ni tapi nanti aku mungkin aku akan masuk kot sampai Sharifah. Apalah, kita akan pergi ke sana juga lepas ni. Lagi 2 jam. Okay, mantap Abu.